Nurul Wahida pernah hidup dalam bayangan kebahagiaan. Namun kadang-kadang bahagia boleh jadi sementara, dan bila ia pergi, yang tinggal hanya perjuangan. Nurul Wahida, seorang ibu kepada dua cahaya mata, membuat keputusan paling sukar dalam hidupnya, memohon hak penjagaan sementara ke atas anak-anaknya. Ini kisah seorang ibu yang memperjuangkan masa depan permata hatinya. Wah, lambat kau balik hari ni. Gimana? Tak masak ke? Ha? Apa tugas kau sebagai seorang isteri? Ha? Kau memang ajar aku Mana kau punya tanggungjawab kau sebagai seorang isteri kat aku? Nafas itu menghancurkan, tapi juga membebaskan. Demi anak-anak, aku harus kuat. Puan Nurul, saya dah baca semua affidavit dan laporan polis yang Puan serahkan. Berdasarkan keadaan ini, kita akan failkan permohonan hadonah sementara ataupun yang kita sebut sebagai interim hadonah di bawah Seksyen 201 Iktimat Tata Cara Syariah selama 2003. Puan, saya tak nak berebut anak. Saya cuma nak anak-anak saya sentiasa selamat. Setiap malam anak-anak saya tidur dalam keadaan mereka menangis. Mereka takut dengan ayah mereka. Saya tak nak dan saya tak sanggup lagi tengok anak-anak saya terus trauma. Saya faham Puan, tapi ini bukan soal rebut hak. Dalam Islam sendiri pun, hadonah bukannya soal hak milik ibu maupun hak milik bapa. Dan prinsip utama untuk hak hadonah ini adalah kebajikan anak-anak ataupun yang kita sebut dalam Islam sebagai maslahah atifli. Okey, apa yang saya katakan dalam Seksyen 201 terhadap enactment yang tadi, ia memperuntukkan bahawa jika adanya keadaan yang sangat betul-betul perlu, maka mahkamah boleh mengeluarkan perintah sementara demi melindungi kebajikan anak mana-mana pihak, terutamanya pihak anak-anak. Dulu, bila dia marah, dia jerit sampai jiran keluar rumah. Kadang-kadang dia baling barang depan anak-anak saya. Pernah anak-anak saya menangis sangat teruk sampai saya buat laporan polis. Tapi saya diam selama ni. Saya masih berharap suami saya akan berubah. Baik Puan, laporan polis dan affidavit Puan ini akan saya jadikan sebagai bahan bukti utama yang menunjukkan adanya risiko kepada emosi dan keselamatan anak-anak. Kita akan masukkan affidavit sokongan juga dan nyatakan dengan jelas bagaimana kelakuan suami Puan menjejaskan keselamatan mereka. Kalau dia lawan balik, dia ada peguam, dia ada pengaruh. Saya hanya ada anak-anak saya. Jangan risau Puan, itu pun sudah cukup. Dalam hukum syarak, mahkamah akan mempertimbangkan umur anak-anak dalam kes hadonah. Seperti yang kita tahu, Alia berumur 4 tahun, manakala Aimi berumur 2 tahun. Mereka berada dalam umur hadonah hak ibu. Hak ini tidak digugurkan kecuali jika berlakunya Puan tidak layak ataupun lalai. Tapi dalam kes Puan ini, semuanya sudah jelas. Kita juga akan memohon beberapa perintah tambahan, iaitu larangan kepada suami Puan untuk mengganggu ataupun membawa anak keluarga tanpa izin, hak lawatan yang adil tetapi masih terkawal, dan juga larangan komunikasi bersifat ugutan. Saya takkan abaikan anak-anak saya. Saya mungkin tak sempurna, tapi saya akan buat apa saja agar anak-anak saya selamat. Saya cuma nak mereka aman. Saya tak nak anak saya jadi mangsa sebab kesilapan saya dan suami saya sebagai ibu bapa. Dalam sistem syariah, kebajikan anak-anak adalah asas segala keputusan hadonah. Mahkamah Syariah mengambil pendekatan penuh ihsan, tidak hanya melihat dokumen undang-undang tetapi menilai realiti hidup, trauma anak-anak dan keperluan melindungi mereka dari kerosakan yang berpanjangan. Permohonan interim hadonah bukan penamat, ia hanyalah langkah awal, tapi ia boleh menjadi pemisah antara luka yang mendalam dan harapan untuk sembuh. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Encik Samsul dengan Puan Nurul.
Selamat datang ke sesi perbincangan suruh kita, sebab tujuan utama perbincangan ini adalah untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik mengenai hak penjagaan anak-anak kamu berdua demi kebajikan mereka juga. Jadi saya harap kamu berdua dapat berbincang secara rasional dan juga profesional terhadap isu yang akan bangkitkan dalam perbincangan kita pada kali ini. Puan, saya nak tegaskan bahawa anak-anak saya, Alia Amani dan Aimee Adlina masih kecil. Saya percaya bahawa hak jagaan itu adalah milik saya. Anak-anak tu dah daging saya juga. Habis tu kenapa nak rampas diorang daripada saya juga? Saya tak pernah halang awak jumpa anak-anak kita. Saya hanya nak mereka hidup dalam keadaan yang tenang, selamat, bukan trauma. Saya pun bukan nak mempertikaikan hak awak sebagai seorang ibu, tapi saya sebagai bapa, saya nak hak lawatan saya bukan sekadar hujung minggu je. Saya pun nak hak saya sebagai seorang bapa juga. Saya hargai kedua pendirian daripada Encik Samsul dengan Puan Nurul. Berdasarkan peruntukan undang-undang serta prinsip yang ditetapkan oleh hukum syarak itu sendiri, biasanya ibu lebih sesuai untuk diberikan hak jagaan terhadap anak-anak yang masih kecil, memandangkan keperluan emosi dan penjagaan yang rapi diperlukan oleh anak-anak itu sendiri. Tapi penting juga untuk memastikan bahawa bapa diberikan hak dan akses yang munasabah terhadap anak-anak mereka juga demi kepentingan dan juga kesejahteraan anak-anak itu sendiri. Ya, saya tak halang awak daripada jumpa anak-anak kita. Saya nak pastikan Alia dan Aimee hidup dalam keadaan yang happy, bukan terkesan dengan pengaruh dan pergaduhan kita. Awak, saya tak minta banyak pun. Saya nak peluang yang lebih baik je untuk bersama dengan anak-anak. Saya nak hak saya sebagai seorang bapa juga. Baik, berdasarkan apa yang telah dibincangkan dan saya pun dah dengar pendapat daripada kedua-dua pihak, saya cadangkan supaya hak jagaan sementara ni diberikan kepada Puan Nurul, memandangkan anak-anak kamu berdua ni masih kecil dan memerlukan perhatian yang penuh. And pada masa yang sama juga, saya cadangkan supaya bapa diberikan hak untuk melawat dan bersama anak-anak setiap hujung minggu dan semasa cuti sekolah. Sekiranya kedua-dua pihak bersetuju dengan perkara ini boleh membantu anak-anak kamu berdua supaya dapat merasa lebih selamat dan tenang. Tapi kalau masih lagi tidak mendapat kata sepakat, kita mungkin perlu serahkan perkara ini untuk dibicarakan oleh Mahkamah Syariah. Jadi macam mana? Kamu bersetuju untuk... Okey. Sekiranya tiada persetujuan daripada Encik Samsul dan Puan Nurul, saya akan menyediakan laporan suluh untuk diberikan ke mahkamah. Bila penyelesaian tidak tercapai, mahkamah menjadi medan terakhir. Di sinilah undang-undang dan perasaan bersilang jalan. Mahkamah kini bersidang kes 10100-0380154 tahun 2014. Nurul Wahidah binti Muhammad Noor selaku pemohon melawan Syamsul Anwar bin Muhammad Razi selaku responden bagi tuntutan interim hadanah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, mahkamah ini bersidang untuk mendengar kes ini. Pihak pemohon dan responden serta peguam masing-masing sila memperkenalkan diri. Ya Arif, saya Maslaya Atirah mewakili pemohon iaitu Puan Nurul Wahidah binti Muhammad Noor bagi permohonan interim hadanah untuk dua orang anak iaitu Nur Alia Amani binti Syamsul Anwar dan Nur Aimee Adlina binti Syamsul Anwar. Pihak responden sila. Ya Arif, saya Nur Aisyah mewakili Encik Syamsul Anwar bin Muhammad Razi yang mencabar permohonan pemohon dan ingin memastikan hak beliau sebagai bapa tidak diabaikan. Baik, terima kasih. Tuan Hakim yang Arif, kami mewakili pihak pemohon memohon satu perintah interim hadanah berdasarkan keadaan yang sangat perlu seperti termaktub dalam Seksyen 201 Enakmen Tata Pencarian Mal Syariah. Seksyen ini memperuntukkan bahawa mahkamah boleh mengeluarkan apa-apa perintah sementara untuk melindungi kepentingan mana-mana pihak. Dalam kes ini, kebajikan dua orang anak bawah umur. Yang Arif, pihak kami memohon supaya mahkamah
mengeluarkan perintah interim Hadonah bagi anak-anak pemohon adalah berdasarkan kepada beberapa faktor utama. Yang pertama iaitu faktor kepada usia kanak-kanak. Anak-anak Nur Alia Amani dan juga Nur Aini Adelina masing-masing berumur 4 dan 2 tahun yang masih belum mencapai usia mumayyiz. Menurut Seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003, hak jagaan lebih sesuai diberikan kepada ibu mengikut kepada kadar umur yang ini. Yang kedua, keadaan semasa. Ketika permohonan ini difailkan, anak-anak berada dalam jagaan pemohon dan tiada bukti bahawa mereka mengalami sebarang mudarat dalam jagaan tersebut. Yang ketiga, hubungan yang tidak harmoni. Yang Arif, terdapat laporan polis dan afidavit kedua-dua pihak yang menunjukkan hubungan antara pemohon dan responden kurang harmoni. Yang ini boleh memberi kesan buruk kepada kesejahteraan anak-anak. Dan yang keempat, kebajikan anak-anak. Demi memastikan kestabilan emosi dan kehidupan anak-anak, kami memohon agar hak jagaan sementara diberikan kepada pemohon sehingga kes Hadonah induk diputuskan oleh mahkamah. Kami percaya bahawa kebajikan anak-anak adalah keutamaan yang perlu dipertimbangkan dan memohon agar mahkamah mempertimbangkan permohonan ini. Ya Arif, dengan izin, pihak pemohon ingin mengemukakan dokumen sebagai bahan bukti. Pihak responden, ada sebarang bukti kegagalan penjagaan oleh ibu? Tiada yang Arif, tetapi pihak kami ingin membantah permohonan pemohon atas beberapa sebab. Yang Arif, yang pertama, hak sebagai seorang bapa, responden berhak untuk terlibat dalam kehidupan anak-anaknya dan hak lawatan dan bermalam perlu diperluaskan agar anak-anak tidak kehilangan kasih sayang daripada bapa mereka, ya Arif. Yang kedua, kelayakan pemohon. Responden mendakwa bahawa pemohon pernah memindahkan anak-anak ke Kedah tanpa persetujuan responden yang boleh menjejaskan hak lawatan, ya Arif. Yang ketiga, hubungan dengan anak-anak. Responden mempunyai hubungan baik dengan anak-anak dan ingin memastikan mereka mempunyai akses penuh kepada kasih sayang serta pendidikan yang sempurna, ya Arif. Kami memohon agar mahkamah tidak mengetepikan hak responden dan memberikan hak lawatan yang lebih luas bagi memastikan kesejahteraan anak-anak. Terima kasih, ya Arif. Tuan Hakim yang Arif lagi bijaksana. Kami kemukakan laporan polis yang menunjukkan kejadian pertelingkahan di rumah yang berlaku di hadapan anak-anak itu sendiri. Pihak pemohon juga melampirkan afidavit menyatakan bahawa anak-anak kerap menangis dan menunjukkan ketakutan mereka apabila disebut nama bapa dia. Mahkamah ambil maklum, kebajikan anak adalah perkara utama dalam kes Hadonah. Bahkan dalam kes Nur Fadilah binti Ahmad Saikin lawan Syed bin Basirul, mahkamah menegaskan bahawa prinsip kebajikan anak melengkapi hak ibu atau bapa. Mahkamah juga mematuhi panduan hukum syarak di mana ibu diberikan keutamaan penjagaan anak kecil jika tiada bukti ketidaklayakan. Izinkan saya, yang Arif, tambahan pula, prinsip maslahah atifli, kebajikan anak-anak telah lama diiktiraf dalam fiqh Islam sebagai faktor dominan. Baik, mahkamah akan memberi keputusan selepas mempertimbangkan keterangan dan perundangan berkaitan. Setelah meneliti segala dokumen dan hujahan, mahkamah berpandukan Seksyen 201 Enakmen Tata Cara Mal Syariah Negeri Selangor 2003 serta prinsip hukum syarak dan kebajikan anak, mahkamah membuat keputusan berikut. Yang pertama, permohonan interim Hadonah dibenarkan. Kedua, hak jagaan sementara diberikan kepada pemohon Puan Nurul Wahidah binti Muhammad Nur berdasarkan usia anak-anak yang masih kecil dan belum mencapai usia mumayyiz. Ketiga, responden Encik Syamsul Anwar bin Muhammad Razi dibenarkan hak lawatan, bermalam dan bersama anak-anak setiap hujung minggu iaitu bermula dari petang Jumaat sehingga petang Ahad dengan tempat yang dipersetujui kedua pihak. Keempat, pemohon hendaklah memastikan anak-anak tinggal di negeri Selangor bagi membolehkan responden menjalankan hak lawatan. Kelima, satu perintah larangan dikeluarkan terhadap pemindahan anak-anak keluar daripada Malaysia tanpa kebenaran bertulis daripada mahkamah. Dan keenam, mana-mana pihak dilarang mengganggu perjalanan perintah ini termasuk adik-beradik, keluarga ataupun wakil pihak-pihak.
Mahkamah juga ingin mengingatkan kedua pihak bahawa keputusan ini bersifat sementara. Mahkamah akan mendengar permohonan hadanah kekal pada tarikh yang akan datang. Dalam masa ini, jagalah amanah Allah ini sebaik mungkin. Mahkamah percaya bahawa keputusan ini akan memastikan kesejahteraan anak-anak serta menjaga hak kedua-dua ibu bapa. Dengan itu, perbicaraan ditutup. Mahkamah kini bersurat. Ibu janji, ibu akan lindungi anak-anak ibu. Dunia ni tak ada, tapi kasih sayang ibu tak akan pernah berkurang. Ibu, Alia nak duduk sini je, tak nak pergi jauh-jauh. Ibu ada, ibu sentiasa ada. Kes seperti ini mengingatkan kita bahawa undang-undang bukan sekadar teks. Ia tentang manusia, tentang anak-anak yang memerlukan perlindungan, bukan konflik. Kadang-kadang kebenaran bukanlah hitam atau putih. Inilah tugas kami untuk memastikan suara semua pihak didengar meskipun pahit. Nurul Wahida binti Muhammad Nur melawan Syamsul Anwar bin Muhammad Razi. Bukan hanya kisah dua insan yang berpisah, tapi kisah dua anak kecil yang menjadi paksi kepada sistem keadilan syariah. Di bawah Seksyen 201 Enactment Tata Cara Mal Syariah Selangor, keputusan interim hadanah dibuat demi prinsip utama, kebajikan anak. Kerana pada akhirnya, undang-undang Islam menuntut keadilan yang bersifat ihsan. Bukan hanya hukuman, tetapi belas kasihan.